UAE tubik daripada OPEC weh. Okey, mana minyak dunia ni berasanya nak berubah. Lepas ni harga minyak nak jatuh ke nak naik lagi. Okey, jadi kita masuk. Minyak tolong masuk dan share dulu klip ni. Jadi besar pula rasanya nampak isu lah ni. Boleh jadi harga minyak dunia akan turun. Bahkan Timur Tengah pun boleh jadi lain macam. Okey, baru-baru ni UAE dia umum mula 1 Mei bulan ni dia nak tubik daripada OPEC. Jadi lepas ni nak jual minyak berapa, harga berapa, dia tentukan sendiri. Jadi debel lah dia lah ni keputusan ni memang mari mengejut. Jadi macam kita ayat bini tiba-tiba ayat kat abang kita nak pisah dulu. Jadi semua jadi kejut. Apa sebab dia nak tubik sebenarnya saya awak rasanya. OPEC ni kita tahu dia ni ibarat grup hak macam negara pengeluar minyak besar lah. Dulu dia pegang lebih 50% minyak dunia. Lah ni pun masih kuat lagi OPEC ni. Jadi dalam grup ni, siapa hak nak jual berapa, bukan boleh ikut suka-suka hati. Dia kena ikut arahan dalam grup. Jadi masalahnya lah ni, Arab Saudi lah hak boh besar dalam grup ni. Dan UAE dan Saudi ni memang lama dah top belaga angin. Dua-dua ni. Ya, maksudnya dalam ikut peraturan ni Saudi boleh jual 10 juta ton sehari, manakala UAE cuma 3.4 juta ton sehari. Dan UAE berasanya sikit benar dia nak dapat ni. Dia nak tambah sikit pun payah. Saudi pula tak bui. Dia nak tambah tak bui. Bicar pun tak jadi. Last-last UAE royak, aku tubik lah weh. Nathan ni payah nak bicar. Jadi sebenarnya bukan baru dok belaga angin lah ni. Set 2 ni. Lama dah. Dalam akhirnya ada api dalam sekeh. Jadi UAE lah ni dia bukan macam dulu dah. Sebab kita tahu Dubai jadi pusat pelancongan memang jadi hub dunia bisnes. Minyak ni bukan sumber utama dia. Cuma plan besar dia. Plan besar UAE dia nak laburkan berjumlah USD 150 bilion nak tambahkan pengeluaran minyak dia. Dia nak jual cepat selagi harga tinggi lah ni. Sebab dia fikir minyak ni mungkin berlaku dalam 10-15 tahun je lagi. Arab Saudi pula lain cerita dia nak sebenarnya dia nak kurangkan pengeluaran supaya harga dia boleh kekal mahal molek. Cuma lah ni UAE pula dia nak jual banyak. Saudi pula nak tahan supply. Ginilah jadinya konflik makin panas antara dua negara ni. Hak marahnya baru-baru ni Iran pergi serai kawasan Timur Tengah dan UAE lah kena teruk juga. Comanya Saudi ni dia buat diam je. So bagi UAE berasanya masa aku payah, aku susah, mu tak tolong. Tapi masa minyak dia nak lebih ni lah ni, mu pula tak beri lebih. Itulah marah dia. Cuma lagu ni molek aku tubik selalu. Sebab UAE ni memang dah ada siap dengan plan dia. Okay, dia ada plan, dia dah pun buat pipeline. Hak bypass Selat Hormuz. Selat Hormuz dia ada bypass tu tubik direct ke pelabuhan Fujairah. Okey, Fujairah ni kawasan pantai timur menghadap ke Teluk Oman. Jadi dah bypass dah Selat Hormuz. Dan dia boleh jual minyak tanpa sekatal. Dan dengan ini boleh tambah supply sampai ke separuh output hak dia nak lah. Cuma sebab tu dia beranilah keluar daripada OPEC. Dan apa yang berlaku lah ni, minyak, apakah minyak akan turun? Mungkin jangka masa pendek mungkin boleh. Dan lepas tu akan naik balik sebab supply tambahan ni tak cukup besar juga. Dan apa yang kita jangka untuk masa panjang, kalau UAE tambah supply, pasti Saudi pun akan ikut. Sebab mungkin akan jadi perang harga antara dua negara ni. Tapi masalah ni dunia memang tak menentulah. Dan apa-apa boleh menjadi. Cumanya, ambo rasa akhir sekali, apa kita boleh buat, ambo rasa kita cuma boleh tunggu dan tengok je. Saya awak. Okey, bye, jumpa lagi. Bye.